Guys, hari ini Menteri Besar Selangor telah mencatat satu detik hitam dalam diari politik beliau. Inilah antara hari paling malang dalam sejarah pentadbiran beliau apabila Istana Selangor mengeluarkan dua kenyataan rasmi dalam tempoh selang sejam sahaja. Dan kedua-duanya membawa implikasi besar terhadap masa depan politik beliau. Saya baru je tengok video beliau membodohkan orang hari tu. Alahai, Menteri Besar Selangor ibarat sudah jatuh ditimpa tangga pula. Isu pertama ialah isu kandang babi titah duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah yang sangat jelas, tegas dan langsung. Tidak boleh diputar belit, tiada lagi penternakan babi dibenarkan dalam negeri Selangor di mana-mana daerah sekalipun. Maka persoalan besar timbul, ke manakah Menteri Besar Selangor dan seluruh barisan Exco mahu nak letak muka mereka semua tu? Sebelum ni pihak yang mempertahankan kepentingan peternak babi sanggup memperlekehkan dan memperbodohkan pihak lain. Cadangan penyelesaian yang dikemukakan oleh Pusuhjaya PAS Negeri Selangor, Datuk Abdul Halim Tamuri, yang berasas berfakta dan data dipandang sinis dan dipersendakan, bahkan dibodohkannya pula. Saya tegaskan ini bukan sekadar perbezaan pandangan politik, ini adalah kegagalan adab, kegagalan kepimpinan dan kegagalan menghormati hujah yang rasional. Reaksi netizen di media sosial hari ini cukup jelas. Satu soalan yang berlegar dan berulang-ulang ditanya, siapa sebenarnya yang bodoh sekarang ni? Isu kedua pula jauh